Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya cuba nak menyampuklah satu platform yang saya ingat nak memberi sedikit pencerahan. Yang ini isu perjanjian timbal balik Malaysia dan Amerika. Sebelum saya buka mulut, saya telah dipersoalkan apakah saya faham mengenai hal undang-undang ataupun memahami sebenarnya. Saya kata faham sedikit. Lepas tu apakah awak faham mengenai hal perniagaan? Saya jawab faham. Lepas itu saya tanya, tarif yang dimaksudkan oleh Amerika Syarikat itu untuk apa ya? Seperti mana yang saya tahu, tarif yang mengikut Profesor Sack, tarif dibayar oleh orang Amerika. Jadi setiap barang yang masuk, mereka akan cukai dan cukai itu akan meningkatkan barangan kita masuk di pasaran Amerika. Ini yang berlaku. Apa berlaku sekarang ini? Sebab tarif, maka industri tourism jatuh, FDI jatuh, dan banyak ya perkara-perkara yang berlaku di Amerika. Kalau kita tengok dalam berita-berita di Amerika, semuanya hampir keadaan ekonomi Amerika agak bercelaru. Sehingga Kanada pun tak nak berniaga bersama Amerika sebab kononnya tarif terlalu tinggi. Bukan sebab tarif itu, cukai itu untuk dikenakan kepada Canadian businessmen, tetapi adalah untuk rakyat Amerika. Maknanya barang masuk, kalau misalnya tarif 15%, masuk 10 ringgit, dia akan naik di pasaran hampir 11 ringgit, 50 sen pun itulah. Itulah maksudnya sebenarnya kenapa the American is very much against the tariff yang telah diperkenalkan oleh Presiden Donald J. Trump. Cuba kita tengok ya, apabila saya mula nak memberi pencerahan, jadi keadaan sedemikian telah memberi saya supaya baik diam mendengar daripada memberi pencerahan, sebab mereka hanya menumpu ke atas isu specific issues. Jadi saya pun tak berani nak ikut serta. Biarlah jadi saya mendengar, dan saya pun tengok benda itu pun agak berlainan. Sebab saya pun ada platform, cuba saya memberi sedikit pencerahan ya. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan reciprocal tariff agreement antara Malaysia dan Amerika Syarikat yang diumumkan di bawah pentadbiran Presiden Trump? Perjanjian ini ialah satu bentuk bilateral understanding di mana kedua-dua negara bersetuju memberi kelonggaran tarif secara timbal balik. Namun, secara teknikalnya, ia bukan free trade agreement, it's not FTA yang diluluskan oleh Kongres Amerika Syarikat, tetapi executive agreement yang ditandatangani di bawah kuasa Presiden. Presiden menggunakan Seksyen 301 dan Seksyen 232 of the Trade Expansion Act 1962 untuk menjustifikasikan langkah reciprocal tariff dengan alasan mahu meimbangi apa yang dianggapnya perdagangan tidak adil terhadap Amerika Syarikat. Ada yang tengok trade surplus, ada yang trade minus dan sebagainya. Dia nak mengimbangi keadaan ini. Soalannya, bolehkah perjanjian seperti ini dianggap mengikat secara sah jika dibuat melalui executive order dan bukan melalui Kongres? Ini yang banyak dalam Kongres pun banyak yang tidak puas hati kenapa ini menggunakan kuasa Presiden. Sepatutnya Kongres yang memberi keputusan.
Secara perundangan, ia mengikat secara antarabangsa hanya setakat komitmen politik, political commitment, bukan binding treaty mengikut artikel 2 Perlembagaan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, hanya Kongres mempunyai kuasa penuh untuk meluluskan, mengubah atau memansuhkan tarikh. Executive order yang digunakan oleh Presiden Trump hanyalah instrumen pelaksanaan sementara dan boleh dibatalkan oleh presiden berikutnya atau dicabar di mahkamah. Ini yang berlaku di Amerika. Ya, yang diorang yang memberi pencerahan dalam grup itu, saya dengar pun seolah dia hanya menjurus ke arah the nature of agreement. Cuba kita bagi contoh. Kita pernah lihat kes-kes seperti satu, Trump versus Hawaii 2018 waktu dia berkuasa dulu, berkaitan larangan perjalanan travel ban. Yang Township dan Tube Company versus Sawyer 1952. Mahkamah menegaskan presiden tidak boleh menggunakan kuasa eksekutif di luar mandat Kongres. Itu jelas. Itu jelas. Dalam konteks perdagangan, beberapa executive orders mengenai tarif kaluli dan aluminium di bawah Seksyen 232 telah dicabar oleh industri Amerika Serikat sendiri, menunjukkan batasan kuasa presiden. Justru reciprocal tariff agreement ini mungkin mengikatkan secara politik tetapi rapuh secara undang-undang. Ya. Jadi kita pun tanyalah, adakah Malaysia terikat secara penuh di bawah WTO terhadap perjanjian seperti ini? Isu ini juga dibincangkan. Ya, jawapannya tidak sepenuhnya. Di bawah WTO, iaitu World Trade Organization, semua ahli termasuk Malaysia dan Amerika mesti mematuhi prinsip. Sebab Trump ni tak percaya dengan WHO, tak percaya dengan WTO, tak percaya dengan UN dan sebagainya. Dia memperkecilkan bahawa dia yang lebih berkuasa daripada. Sebab itu dia tak minat nak melantik orang di WTO, WHO dan United Nations. Most Favored Nation, tidak boleh beri kelebihan tarif khas kepada satu negara tanpa tawaran sama kepada semua. National treatment barangan import mesti dilayan sama seperti barangan domestik. Namun, pengecualian boleh dibuat jika ia sebahagian daripada Free Trade Agreement FTA atau Custom Union yang diluluskan dan didaftarkan di WTO di bawah 24 Artikel 24 GATT 1994. Masalahnya sekarang kita tengok Reciprocal Tariff Agreement Malaysia AS tidak pernah didaftar di WTO. Ia lebih kepada Executive Memorandum, bukan FTA rasmi. Maka dari sisi WTO, perjanjian ini tidak boleh mengatasi komitmen tarif yang telah disahkan bound tarif komitmen oleh Malaysia dan Amerika Serikat di bawah GATT, skim masing-masing. Dalam bahasa mudah, Malaysia tidak boleh turunkan atau naikkan tarif hanya kerana desakan bilateral. Jika tindakan itu bercanggah dengan senarai tarif sah bound rates yang telah didaftarkan di WTA. Oleh itu, walaupun Malaysia menandatangani perjanjian itu, pelaksanaannya mesti selaras dengan obligasi World Trade Organization atau ia boleh dicabar oleh ahli lain sebagai tindakan diskriminasi. Jadi, kelemahan utama atau loophole dalam perjanjian ini adalah dari perspektif undang-undang antarabangsa dan perdagangan global. Adalah beberapa kelemahan nyata. Tiada ratifikasi Kongres. Ini menjadikan perjanjian boleh dibatal bila-bila masa oleh presiden berikutnya. Sekiranya bertukar presidensi, mereka boleh tukar executive order ini. Tiada jaminan pelabur atau eksporter bahawa tarif akan kekal stabil. Tiada mekanisme penyelesaian pertikaian dispute settlement. Tidak seperti FTA, misalnya CPTPP, tiada tribunal atau panel tetap. Jika berlaku pelanggaran,
penyelesaian bergantung kepada rundingan politik. Jadi all this political, kena guna political platform lah, lebih dalam bahasa yang mudah. Pelanggaran semangat World Trade Organization MFN Principle memberi kadar khas kepada Amerika Syarikat boleh dilihat sebagai diskriminasi terhadap rakan dagang lain. Ini berisiko mencetuskan tindakan balas oleh negara lain. Itu dia. Kalau benda tetap ni, negara-negara lain boleh, BRICS boleh mengambil tindak balas. So BRICS itu lebih besar juga besarannya, population besar berbanding dengan population di Amerika. Amerika itu hanya kekuatan ekonomi, ada punya KDN dia, ya, terlalu tinggi, amat tinggi dan kuat. Jadi dominasi unilateral oleh Amerika Serikat. Presiden boleh menukar kadar tarif atas alasan national security. Dia gunakan Section 232 sebenarnya Trump ni. Jadi mana kalau kita di Malaysia macam Section darurat, kurang lebih macam itulah lebih dia. Tiada ruang rundingan dua bahala sebelum tindakan diambil. Jadi obligasi pelaburan timbal balik, Malaysia memberi kelonggaran besar kepada perangan Amerika Syarikat, tapi tiada jaminan ekspor Malaysia akan diberi akses sama di pasaran Amerika Syarikat. He wants to have an open Malaysian open market, tapi dekat dia bagikan tarif dia, tarif tu. Akhirnya kita yang menerima akibatnya. Malaysia mempunyai ruang untuk menilai semula atau menarik diri daripada perjanjian seperti ini. Boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Tapi semalam ada yang beria mengatakan tak boleh sebab ni sebagainya. Tetapi apabila pelanggaran telah diwujud di WTO, kenapa tidak? Ada ruang kerana ini bukan perjanjian yang disahkan oleh Parlimen. Ia tidak terikat sebagai undang-undang domestik Malaysia. Maka kerajaan boleh menyemak semula atau menggantung pelaksanaan melalui semakan kabinet atau kenyataan diplomatik tanpa risiko undang-undang antarabangsa. Tambahan, Malaysia masih bernaung di bawah CPTPP ataupun RCEP dan World Trade Organization. Rangka kerja ini lebih kukuh dan mengikat secara sah di peringkat antarabangsa. Oleh itu, Malaysia boleh berhujah bahawa sebarang pelarasan tarif mesti dilakukan selaras dengan komitmen WTO, bukan semata-mata melalui executive agreement dengan satu negara. Itu dia. Jadi maknanya, because we just want to please Donald Trump, dia hadir, maka kita terpaksa, dalam keadaan terpaksa kita sign benda tu. Sama ada dia diterima pakai oleh WTO itu, Allahualam. Ya. Apa pengajaran besar yang boleh ditimbul diambil daripada kes ini untuk dasar luar ekonomi Malaysia? Tuan-tuan dan puan, ada 3 pengajaran utama. Kedaulatan ekonomi tidak boleh dinegosiasi di bawah tekanan. Bila rundingan berlaku dalam suasana ancaman tarif, hasilnya sering tidak seimbang. Malaysia perlu memastikan setiap perjanjian mempunyai elemen mutual benefits yang jelas, bukan compliance untuk US. Atas tekanan. Jadi, keduanya, institusikan semula penilaian perjanjian antarabangsa. Sebelum menandatangani apa-apa executive deal, kerajaan mesti melalui proses penilaian kesan ekonomi, regulatory impact assessment dan beberapa bahasan parlimen. Ini membersihkan ketelusan dan accountability. Tapi saya tengok tu sekarang ini banyak juga PM hari ini tadi memberi pencerahan, katanya ada exclusive clause dan sebagainya. Sepatutnya semua isu ini dibentangkan dalam parlimen. Ya. Selaras dengan WTO dan langkah serantau, Malaysia perlu kekal berpaut pada kerangka global yang memberi perlindungan seperti WTO, CPTPP dan RCEP. Kerana perjanjian unilateral dengan penguasa besar mudah terdedah kepada manipulasi politik.
Tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, reciprocal tariff agreement yang dimaksudai melalui executive order oleh Presiden Trump bukanlah perjanjian yang mengikatkan sepenuhnya di sisi undang-undang antarabangsa. Ia mungkin mempunyai nilai ekonomi jangka pendek tetapi tidak mempunyai kestabilan undang-undang dan boleh dicabar di mahkamah atau dibatalkan bila-bila masa. Dari perspektif Malaysia dan World Trade Organization, kita perlu berhati-hati supaya tidak mengorbankan prinsip multilateral fairness demi kelebihan sementara. Dalam dunia perdagangan global hari ini, kuasa sebenarnya bukan pada siapa yang memaksa, tetapi pada siapa yang konsisten dengan peraturan. Jadi itu pandangan saya. Saya nak ujahkan waktu dalam platform itu. Jadi ada yang kata we are tiktokers, apa yang dia tahu. Betul, saya juga pun daripada dunia perundangan, belajar undang-undang, dan saya pun bekas ahli penasihat mahkamah dan juga banyak juga mengendalikan isu-isu perundangan, walaupun orang kata mereka mempersoalkan latar belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.